Respon terhadap komen netizen di ruang komen medsos berkenaan dengan isu air di Papar, terutama di Taman Kinarut Ria dan Kinarut secara amnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada seluruh rakyat Sabah dan secara amnya kepada penduduk Papar. Khusus kepada Taman Kinarut Ria dan juga kawasan sekitarnya. Pertama sekali, saya ingin menegaskan satu perkara yang sangat penting untuk kita semua. Suara rakyat bukan untuk diperkecilkan, apatah lagi untuk dinafikan. Apabila rakyat bersuara, itu bukan tanda mereka melawan kerajaan, tetapi tanda mereka sudah terlalu lama membendam derita. Saya membaca satu komen secara teliti daripada netizen yang menyatakan bahawa masalah catuan air di Taman Kinarut Ria bukan bermula pada 23 hari bulan Disember 2024, tetapi telah berlaku sejak tahun 2022, di mana air hanya disalurkan 2 kali sehari, sekitar 1 hingga 1,5 jam setiap kali, dan keadaan itu berulang saban hari tanpa perubahan. Komen itu bukan sahaja satu suara tetapi gema dari ramai penduduk, dan apabila ramai menyatakan perkara yang sama, maka itu bukan lagi persepsi, itu realiti. Saudara-saudari, anak-anak Sabah, izinkan saya menyatakan dengan jelas dan berlapang dadalah kita. Pertama, rakyat tidak perlu mencipta cerita. Mereka hanya menceritakan apa yang mereka alami. Yang kedua, penduduk tidak mendapat faedah dengan mengadu kecuali berharap ada perubahan. Peribahasa Melayu ada menyebut, kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang. Jika sejak tahun 2022 penduduk Taman Kinarut Ria hidup dalam keadaan dengan jadual air yang sangat terhad, terputus-putus dan tidak konsisten, maka persoalannya bukan lagi siapa yang sabotaj, tetapi di mana kegagalan pengurusan berlaku. Tanda soal. Saya ingin menegaskan di sini, masalah air di Papar bukan isu sehari dua. Ia bukan bermusim. Ia bukan kejadian luar jangka. Sebaliknya, ia adalah masalah struktur, masalah perancangan dan masalah keupayaan pelaksanaan.